Cik Khairul Ali nak belajar dulu ilmu emas, ilmu keuangan, nak tahu semua dulu pasal ilmu emas. Saya berani predik ianya tak akan buat simpanan emas, ianya tak akan belajar. Sebab apa? Sebab walaupun permulaan modal serendah 100, dia tak boleh buat tindakan. Jadi dia akan terus menunggu mengkaji. Sebab tu penting sangat-sangat kita buka akaun emas percuma. Bermula juga, paksa juga menabung serendah 100. Nanti kita akan nak belajar, nak tahu betul tak emas ni mengekalkan kuasa beli, betul tak emas ni mengurangkan sifat boros dalam belanja, betul tak emas ni tak ada dalam sistem keuangan, betul tak emas ni kita boleh jual mana-mana negara tiada batas sempadan. Jadi kita akan mula nak tahu, nak belajar. Apabila kita bermula, walaupun permulaan modal serendah 100, kita dah pun melangkah lebih baik daripada orang yang belum bermula, orang yang sedang menunggu, lebih baik. Sebab tu penting sangat-sangat permulaan kali pertama, biar kita nak belajar dulu. Tuan-puan, menabung serendah 100 insya-Allah tak akan membuatkan kita semakin miskin, jauh lagi. Menabung serendah 100 tak akan membuatkan kita kaya. Banyak benda lagi kita kena belajar. Jadi buat tindakan serendah 100 sebenarnya tak akan mengubah apa-apa. Cuma kita dah pun melangkah lebih baik daripada orang yang terus menunggu mengkaji. Kita mula nak belajar, insya-Allah lah. Kena cuba. Jangan risau adanya saya bantu sebaik mungkin. Saya invite dalam grup support dan terus bagi bimbingan. Kita belajar dekat grup support. Apa yang tak faham, tuan-puan boleh tanya.